Wah, cantiknya 3D kaligrafi yang menjadi pilihan Nora Danish. Nora memilih rekaan bingkai hiasan akrilik Asmaul Husna untuk diletakkan pada dinding musola di kediamannya. Serta kaligrafi Alhamdulillah yang dilengkapi dengan wall marble, fluted panel dan pencahayaan yang indah. Alhamdulillah, bertambah seri rumah Nora Danish di 10 malam terakhir Ramadan ini. So as requested, nama-nama Allah untuk Nora taruh dekat musola ni dah sampai. Cantik, tengok. Masya Allah sangat kan. So pada mereka yang nak tempah, boleh je contact Lasana Cantik ni. Nora pun cari sendiri dekat TikTok. Tu Nora contact diorang. So nice right? Alhamdulillah. Ya, macam-macam apa? Kata-kata panggil apa? Macam-macam apa panggil ni? Yes, korang boleh pilih. Macam Nora pilih Alhamdulillah. Dia ada Subhanallah, ada Masya Allah, ada macam-macam. Cantik kan? Rumah kita sempat meraihkan 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Terima kasih Lasana Cantik kerana merealisasikan impian saya untuk mencantikkan rumah. Tapi saya bayarkan korang, bukan free. Ini review ikhlas. Review ikhlas.